Adakah boleh kita menjawab salam dengan lafaz yang lebih panjang sebagaimana yang disebutkan oleh orang? Okey, jawab salam ni pertama dia ada perkara yang terpujilah, memberi salam dan juga menjawab salam. Tapi dalam menjawab salam ni sebaiknya dan sebagusnya kita ikut sebagaimana mana hadis Nabi SAW sebutlah. Mana hadis daripada Abu Hurairah, ketika mana Abu Hurairah cerita kan, ada orang pergi kat Nabi, orang tu sebut Assalamualaikum, Nabi kata 10 pahala. Kemudian ada orang tu mai kata Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata apa? 20 pahala. Kemudian ada orang mai kat Nabi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kata ni 30 pahala. Jadi tak ada lah lafaz wa maghfirah dan sebagaimana tu kan. Mungkin ada orang yang akan mengharuskan, membenarkan, namun pendekatan yang saya pilih dalam isu ni, saya lebih sarankan untuk saya dan juga kita semua, orang kata apa, berpada dengan hadis Nabi tu dah cukup dah kan. Itu lebih baik untuk kita amalkan. Wallahu a'lam.